Smartphone korang ada wireless charging, buat apa masih pakai kabel? Jom gunakan wireless charging ni. Wireless charging stand ni dia boleh support sehingga 15 watt fast charge. Jom kita buka tengok. Alright guys, inilah dia stand tu. Dan dia juga datang dengan user manual dan juga satu USB kabel type C untuk kita nak cucuk dekat stand ni. Ok, ni user manual dia. So kita boleh tengoklah dia ada 2 coil dekat situ. Dan dia ada lampu dekat bahagian bawah ni. So jom kita buka. So guys, spek dia simple sangat. Korang boleh tengok lah macam ni je. Dan dekat bahagian belakang ni dia ada port kabel type C untuk kita nak cucuk kabel lah. Alright, bila kita dah cucuk dan kita on kan dia akan ada menyala lampu warna hijau macam ni. Hijau menunjukkan yang dia masih lagi standby. So jom kita letakkan kita punya smartphone kat sini. Alright, nampak tak dia tengah charge? Smartphone aku ni support 27 watt fast charging. Dan untuk charging stand ni dia cuma support sehingga 15 watt maximum. So dia agak slow lah. Tapi untuk kita yang duduk dekat meja dan selalu buat kerja dekat meja, rasanya tak ada masalah pun. Kita boleh letak dan biarkan je dia dekat situ dan dia akan penuh dengan sendirinya. Dan kalau korang nak tidurkan dia pun boleh. Korang just flipkan dia macam ni. Dah rata, korang letakkan dia. So still lagi dia boleh charge masa dia baring macam ni. Kalau korang yang kaki tengok drama tu, sambil charge pun korang boleh tengok drama. Tak ada masalah babe. So guys, untuk korang yang ada wireless charging, korang boleh charge smartphone korang dengan lebih bergaya menggunakan wireless stand macam ni. Link ada kat bawah.